Tahun ni kita tak ada baju raya tau. Abang. Ya. Kenapa ni abang? Tak ada apa-apa pun. Abang okey je. Ya, tak apa-apa. Tahun ni kita tak ada baju raya tau. Kenapa tak ada, abang? Tahulah abang. Iya. Papa tak ada duit nak beli baju raya. Abang, hari ni kita nak berbuka puasa dengan apa? Abang okey je nak berbuka dengan apa-apa pun. Abang, kenapa ni? Tak ada apa-apa yang. Abang okey je. Tak payah fikirlah baju raya anak-anak tu. Yang adalah tu rezekinya. Abang, ni duit tabung anak-anak. Ni ada sikit duit untuk kita beli baju raya anak-anak. Kenapa ni yang? Tak payahlah. Tak apalah bang, ambil lah. Ni saya kumpul ni memang khas untuk raya kita tahun ni dah. Tak apalah yang. Kalau macam tu, terima kasih banyak-banyak dah. Semoga Allah sajalah yang balas jasa baik saya dan anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luffy, cuba tengok siapa kat luar tu. Yeay, baju raya! Dapat pakai baju raya tahun ni. Senang tak? Yeay, baju raya! Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan sampai hari ini. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang aku terima sampai detik ini. Terima kasih ya Allah atas segala kemurahan-Mu hingga saat ini. Ya Allah, semoga Engkau selalu mencukupkanku dengan rezeki-Mu dan semoga aku menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur di setiap keadaan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Darwish, tepi sikit. Kan sikit. Number one. Okey, 1, 2, 3. Senyum, ready? 1, 2, 3. Selagi, comel. 3. Bang. Ya. Ya, tak apa-apa. Oh no. Semalah. Okey, satu pecah lagi. 1, 2, 3, seria. Oh, ya. Mana dah? Kenapa tak ada? Semula. 2, 3, naik apa? Tahulah, bang. Semua sini lagi. Tahulah apa? 1, 2, 3. Apa dah? Apa dah? Iya, papa tak cukup beli baju raya. Okey. Lanjut. Ikutlah yang apa-apa pun. Jangan dia makan je.
abang ke nanti. Bang, kenapa ni? Kira tak? InsyaAllah ni mana? Sila.